depan saya ni ada satu jaket baru daripada brand baru, Pro Street. Brand daripada kita punya jiran lah, negara jiran, Indonesia. So siapa yang nak mencari jaket yang nampak macam simple-simple, macam tak nampak macam jaket ride sangat, nampak ni dia ada hoodie macam sweater. Lepas tu dia punya material adalah mesh lah. Kat sini mesh, kalau korang tengok kat sini dia jaring-jaring, yang dekat sini dia campur dengan polyester kain. And satu lagi best pasal jaket ni, kalau tengok kat sini dia punya zipper yang waterproof. Tapi jaket tak waterproof lah, zip saja waterproof. Memang cantik lah geng. Yang ni untuk perempuan lah. Ada colour untuk lelaki, ada colour untuk perempuan. Harga dia geng, harga dia memang korang terkejut lah. 300.5 je, siap padding bahu, siku, dua dengan belakang. Nampak ni, ini modern. Sebab kita tak ada staff perempuan. Kalau ada staff perempuan ni cantik ni, serius. Nak balik kampung tu, siapa yang ride sempat lagi datang kedai, try, kalau ngam terus beli. Jom tengok colour-colour lain jom. Okay, kalau tengok kat sini dia ada 5 colour. Colour neon, colour grey, colour merah. Ni untuk perempuan lah. Camo pink dengan macam maroon sikit ni, gemar ramai. Warna-warna awam, all black. Pas smart. Pro Street gang, memang style. Ini memang untuk casual punya ride lah. Nak santai-santai, tak nampak jaket beri sangat, tekan beg kuning guys, ataupun datang kedai. Yang ni siapa yang Marshall, yang style-style memang nak jadi Marshall, boleh ambil colour ni lah, sebab dia paling terang. Ini low profile sikit. Yang ni merah buat abang marah. Hitam warna-warna common lah. Yang ni yang saya banyak jual ni.